هل لك سر عند الله بينك Perginya seorang permata Al-Quran yang tidak ternilai. Sejak lahir, fizikalnya tidak sempurna. Ustaz Muhammad Asfar Muhammad Yusuf tidak pernah mampu duduk. Tubuhnya hanya mampu berbaring dan pergerakannya amat terbatas. Namun, semangatnya berdiri jauh lebih teguh daripada ramai yang sihat sempurna. Dalam keadaannya yang terlantar, beliau bangkit menjadi seorang ahlul Quran, seorang yang mengajar Al-Quran. Hidupnya untuk Al-Quran, nafasnya bersama Al-Quran, dan hari-hari terakhirnya masih dalam didikan dan perjuangan menyebarkan Al-Quran. Kisahnya bersama Akademi Nashrul Quran juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ustaz Asfar adalah antara sahabat Akademi Nashrul Quran. Beliau juga merupakan salah seorang peserta Daurah Tajwid Katatib Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Walaupun kekurangan fizikalnya membataskan pergerakan, beliau tidak pernah bermusafir jauh. Namun Masya Allah, dengan izin Allah, kami di Akademi Nashrul Quran dipermudahkan untuk menguruskan perjalanan beliau bersama ayahanda dan bundanya dari Kedah ke Kompleks Nashrul Quran Putrajaya semata-mata untuk menghadiri majlis pengijazahan katatib Al-Quran pada 23 Disember 2022. Itulah hari yang penuh bersejarah. Seluruh ahli katatib Al-Quran menjadi saksi betapa hebatnya mujahadah dan kesungguhan Ustaz Asfar dalam mendampingi Al-Quran. Harapan Ustaz Asfar begitu menyentuh hati. Ucapannya di dalam majlis berkenaan, semoga usaha beliau mengajar Al-Quran dapat menjadi jawapan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak, kerana beliau tidak mampu beribadah dengan sempurna seperti orang lain. Beliau hanya mampu mengangkat Al-Quran dengan hati, tetapi hati itu lebih hidup, hati itu lebih suci daripada berjuta jasad yang sihat tetapi lalai. Dengan bantuan ayahanda dan bundanya yang luar biasa, tabah dan sabar, beliau tidak pernah menjadikan kekurangan sebagai alasan. Bahkan, ia menjadi jalan untuk Allah mengangkat darjat beliau. Kini, Allah menjemputnya kembali dalam usia 37 tahun. Dalam keadaan beliau istiqamah di atas jalan ilmu dan penuh hikmat pada kalamullah. Seorang insan yang tubuhnya mungkin lemah tetapi rohnya sangat kuat, yang tidak mampu duduk tetapi Allah bangunkan dia dengan kemuliaan, yang dilihat kecil di mata manusia tetapi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, rahmatilah Ustaz Asfar, tempatkanlah beliau bersama golongan Ahlul Quran yang dimuliakan di sisimu. Syurga buat ayahanda dan bundanya yang membesarkan, yang membimbing beliau dengan penuh cinta dan sabar. Perginya seorang permata, tetapi sinar perjuangannya takkan pernah padam. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.